Daripada tebang pokok. Pokok tu nyawa nak keluar ke bawah kat dalam sampai tiga sana. Tu jalan Jepun dulu kan. Di Bukit Batu Pahat tu. Oh, di Perlis tu? Masuk tu. Pada tu dia boleh masuk kontak. Ini bukan masuk ke lubang tu saja. Ada lubang kat mana? Bukit Batu Pahat? Ada jalan dorong ya dulu. Dari Siam tu? Dari Siam tu. Merang di Nung Buai. Buai Siam ah? Buai ada Siam lah. Dia bukit tu. Dia ada tengah-tengah je. Bukit ni Siam ni boleh. Yang dekat Batu Pahat betul-betul ada bukit tu ingat. Dia memang dekat ujung-ujung bukit tu. Mau dia masuk kupul banyak. Masa pang dulu kan. Belakang betul dia masuk ke Damsang. Dia masuk ke Kuala Polis. Kuala Polis dia masuk ke mana balang? Kuala tu tepi je. Dia pakai bot. Oh, yang sungai tu? Sungai tu. Dia pakai bot juga tu? Pakai bot. Kuala Polis pada tu? Kuala Polis jauh tu? Dah pada besar tu? Pada tu dia boleh masuk ke Sontak. Pasal dia banyak banyak lubang masuk. Belah utara ni. Tu macam Bukit Hitam. Dia ada lubang dia dulu. Lubang ke bawah. Macam lorong daya burung kita pun. Sampai orang tu duduk ni lorong ya. Ada lagi tak lorong? Macam jalan ni habis lah. Mana dia ni? Cuba, rumah Dikun tu. Mereka perisik semua. Mereka dapat. Pasal apa kedai tak dah. Polis dah. Kedai dia lah. Puan dengan tinggi dah. Tak kali dia masuk punya mana ada. Kalau dia melak. Ada kedai dan kawan. Kedai. Tapi pekerja dia semua Melayu. Dia tak lewat. Dia pakai baju Melayu lah. Jadi kalau kita buat balik tu dia pakai baju Melayu. Pakai baju Melayu lah. Dia pakai apa? Seluar? Pakai seluar lah. Dia cakap Melayu lah. Dia cakap Melayu. Tak tak tahu lagi. Tapi dalam cerita memang dia baik dengan Tok Abang Hamid. Ibu memang baik dengan Tok Abang Hamid. Dia bertolong Tok Abang Hamid dan tak baik nak. Tok Abang Hamid tu programan dengan sebab. Programan nak Tok Abang Hamid. Dia mengaji kat London. Ibu tu dia tak baik. Dia ada. Dah. Dia tak apa-apa. Kedai Ibu. Ibu. Orang tu siapa bayar nampak. Bayar impor. Dia berkeluar ini tepi kedai baju. Orang yang tak nak kerja dia semua hidup pada